Karakter ni kalau gelak je mesti ada je sesuatu yang tak kena. Aku tak tahulah kenapa lately ni minat pula borak pasal topik anime ni. Layan je lah story ni. Doflamingo ni asalnya anak bangsawan Celestial Dragon, tapi kena buang dari syurga sebab bapak dia nak hidup macam orang biasa. Bila kena hina, kena seksa, hidup susah, maka terlahirlah sebuah dendam dalam diri dia. Tapi bila besar, dia rampas satu negara, bunuh raja dan jadi raja boneka. Oh, ni baru betul kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan makhluk bumi. Dia ni makan liver fruit, itu autonomi. So kuasa dia boleh dikatakan macam benang-benang gitu. Benang dia bukan benang yang nenek kau pakai buat jahit seluar dalam kau yang berusia 3,500 tahun tu, tapi dia boleh kawal orang macam patung, boleh potong bangunan, boleh buat helikopter dari benang. Tak masuk akal. Tapi tujuan aku buat video ni bukan nak borak pasal dia sangat, cuma nak bagi tahu agaknya kenapa nama dia Don Quixote Flamingo Kenapa bukan Uzumaki Sabri ke Rahim Kurosaki ke? Nama Don Quixote tu sebenarnya dari novel Spanish, di mana novel tu menceritakan pasal orang gila yang ingat dia hero, tapi sebenarnya tak. Macam kau lah berangan sorang-sorang time tengah meneran. Samalah macam Luffy dalam One Piece ni, di mana dia rasa dia macam Tuhan dunia, tapi realiti ni dia cuma manusia yang rosak sebab sejarah hidup dia sendiri. So pengajaran dia apa? Kalau ada anak macam ni, didiklah dia dengan tenangan manja tepat kat ubun-ubun dia.